Siapa lebih untung, pelabur ataupun penyimpan? Dalam dunia emas, ada dua golongan utama, penyimpan emas dan pelabur emas. Kedengaran sama, tapi ahli tuju mereka sangat berbeza. Penyimpan emas ataupun gold saver fokus menambah gram demi gram tanpa peduli harga semasa. Setiap bulan mereka tambah simpanan. Bila harga rendah, mereka beli lebih banyak. Bila harga tinggi, mereka tetap beli sebab matlamat mereka jelas, tambah kepingan emas bukan kejar masa terbaik. Sebaliknya, pelabur emas ataupun gold investor sibuk menunggu harga terbaik. Mereka pantau carta setiap hari, tunggu harga turun tapi akhirnya tak beli-beli. Bila harga naik semula, mereka mula menyesal kerana harga terbaik yang ditunggu sudah jadi sejarah. Akhirnya emas tak ada, duit pun tak ada. Secara teori memang betul prinsip buy low dan sell high, tapi dalam realiti prinsip ni sangat sukar dipraktikkan. Sebabnya mudah, tak ada siapa tahu bila harga paling rendah dan bila harga paling tinggi. Bila harga tengah jatuh, orang takut nak beli. Bila harga mula naik, barulah ramai berebut beli. Inilah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung besar bukan yang pandai tekan harga, tapi yang konsisten tambah simpanan tanpa mengira naik turun pasaran. Sejarah 20 tahun membuktikan harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun dan naik lebih 900% dalam masa 20 tahun. Jadi penyimpan emas tak perlu risau bila harga turun kerana dalam jangka panjang arah harga emas tetap meningkat. Jadi mereka yang faham fakta ni tak bazirkan emosi memantau harga setiap hari. Mereka hanya menabung sikit demi sedikit sampai tabungan emas mereka cukup besar untuk buka pintu kekayaan yang lain. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk video saya di profil untuk 5 langkah mudah dapat emas 4 minggu. Saya bantu tu apa sebaiknya.